Kalau kita memahami IR 5.0, IR 5.0 dan juga AI, jangan ada orang salah faham yang mengatakan bahawa AI akan mengambil alih kerja manusia. It is wrong. Sebenarnya AI akan memperkasakan kebolehan manusia. Kerana kebolehan kita terhad, so dengan AI ini dia memperkasakan kita. Sebab itu jangan ada kebimbangan tentang dengan adanya AI ataupun industri 5.0 ini akan menjadikan orang kehilangan pekerjaan. It is not. Itu silap. Sebab itu whatever development yang kita sedang buat sekarang ini, kita collaborate dan kita mengguna pakai semua perkara-perkara baru berkaitan dengan AI. Kita tak boleh ada nostalgia tentang orang panggil apa? Cara dan kaedah lama. Orang dah pergi ke depan dan setiap saat perubahan berlaku dalam teknologi maklumat ini. Saya tengok dalam media sosial pun dah terlampau banyak sangat penggunaan AI ini sehingga kita pun tak pasti yang mana satu genuine, yang mana satu palsu. So sebab itu sama ada kita di AHDB ataupun kita di LUMIK ataupun di TIGI atau di Civil Technology Park dan juga di Perak Halal, kita akan mengguna pakai perkembangan teknologi baru yang bersesuaian dengan industri Revolution 5.0 dan juga AI.